Tindakan dua lelaki yang cuba melarikan diri daripada pemeriksaan polis akhirnya gagal apabila mereka berjaya ditahan selepas kenderaan dinaiki terbabit kemalangan di Jalan Gua Musang, Kuala Lipis. Dalam kejadian yang berlaku pada Selasa kira-kira jam 11 pagi itu, kedua-dua suspek yang berusia 36 dan 32 tahun dipercayai bertindak mencurigakan ketika menghampiri sekatan pemeriksaan polis di kilometer 9 jalan berkenaan. Menurut pihak polis, ketika pemeriksaan rawak dijalankan menerusi Ops Tapis Bersepadu, kenderaan Proton Preve yang dinaiki suspek tiba-tiba membuat pusingan U sebelum cuba melarikan diri daripada pemeriksaan. Anggota polis kemudian bertindak mengejar kenderaan tersebut dengan bantuan anggota dari Balai Polis Bertam. Bagaimanapun, cubaan meloloskan diri itu tidak berjaya apabila kereta berkenaan terbabas sebelum melanggar sebuah lori di kawasan Kampung Kuala Lah berhampiran Simpang 3, Jerek Merantok. Kedua-dua suspek kemudian berjaya ditahan oleh pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata, pemeriksaan lanjut terhadap kenderaan tersebut membawa kepada penemuan sebuah beg silang yang mengandungi beberapa bungkusan plastik dipercayai berisi 6,000 pil disyaki dadah jenis pil kuda. Rampasan tersebut dianggarkan bernilai sekitar RM60,000. Selain bahan disyaki dadah itu, polis turut merampas sebuah kereta Proton Preve, 5 unit telefon bimbit serta satu kunci kereta yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes berkenaan. Pihak polis turut menemukan satu kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian atau UNHCR dalam pemeriksaan tersebut. Bagaimanapun, hasil siasatan awal mendapati hanya seorang daripada suspek memiliki kad berkenaan. Kedua-dua individu tersebut turut dipercayai mengaku memiliki bahan yang dirampas dan hasil ujian saringan awal air kencing mendapati mereka positif metamfetamin. Salah seorang suspek juga mempunyai rekod kesalahan lampau berkaitan penyalahgunaan dadah di bawah Seksyen 15(1)A Akta Dadah Berbahaya 1952. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan tindakan undang-undang berat jika sabit kesalahan. Selain siasatan turut dijalankan mengikut Seksyen 61C Akta Imigresen 1959,63. Pihak polis kini meneruskan siasatan bagi mengenal pasti sumber bekalan, rangkaian pengedaran serta kemungkinan penglibatan individu lain dalam kes tersebut. Dalam masa sama, orang ramai diminta supaya terus menyalurkan maklumat berkaitan aktiviti jenayah dan penyalahgunaan dadah kepada pihak berkuasa bagi membantu usaha membanteras kegiatan yang boleh mengancam keselamatan masyarakat. Kes ini menjadi peringatan bahawa tindakan pantas pihak berkuasa amat penting dalam membanteras kegiatan penyalahgunaan dadah serta memastikan keselamatan awam terus terpelihara. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.